nak kena berkampung dah ni. Sebab esok dah Hari Raya Aidilfitri. Tapi, korang tahu tak apa yang dimaksudkan dengan Hari Raya Aidilfitri ni? Nak tahu kan? Okay, jom saya ceritakan. Menurut Kamus Bahasa Melayu, Hari Raya Aidilfitri ini bermaksud hari besar bagi umat Islam yang dirayakan pada 1 Syawal setiap tahun Hijrah setelah berakhir puasa selama 30 hari. Dan Hari Raya Aidilfitri ini juga dikenali sebagai Hari Raya Puasa. Aidilfitri disambut sebagai suatu kemenangan untuk muslimin dan muslimat yang dapat mengerjakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh sempurna. Dan mengapa Hari Raya Aidilfitri ini diartikan sebagai Hari Raya Kemenangan? Sebab pada bulan Ramadan, muslimin dan muslimat yang berpuasa ini, mereka tidak berani melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mereka dapat mengawal hawa nafsu mereka daripada berbuat perkara yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Hari Raya Aidilfitri ini merupakan hari raya yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia yang berjaya berpuasa selama 30 hari dengan penuh amalan dan penuh kesempurnaan. Kalimah fitri sendiri membawa maksud kembalinya seseorang hamba itu dalam keadaan bersih dan suci daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu pesanan saya, sambutlah Hari Raya Aidilfitri ini dengan penuh kesyukuran dan penuh kegembiraan. Janganlah sambut Hari Raya Aidilfitri ini dengan penuh kemewahan ataupun dengan penuh kemegahan. Sebab Hari Raya Aidilfitri ini, simbolik Hari Raya Aidilfitri sendiri ialah hari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah berjaya menamatkan 30 hari dengan jayanya.